Letupan Putra Heights, rakyat kena derma. Pertama sekali, saya bersimpati dengan mangsa letupan gas di Putra Heights baru-baru ni. Ia bukan sekadar tragedi biasa. Lebih 100 orang cedera, rumah dan kedai hancur. Tapi yang lebih mengejutkan, parti kerajaan minta rakyat derma duit. Sekarang, bukan sahaja subsidi dibatalkan, malahan rakyat kena tolong kerajaan masa ada bencana. GST 6% diganti SST 8% dan macam-macam cukai baru dikutip. Mana perginya hasil kutipan cukai itu? Projek berjuta-juta boleh lulus, tapi nak bantu mangsa kena kutip derma rakyat. Kita nak tanya kerajaan, siapa above the wall yang bagi kebenaran untuk kerja-kerja pembinaan?